Pakatan Rakyat Pahang, kita Alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan malam ini juga saya sebagaimana yang kita maklum, kita akan mengumumkan senarai calon yang diamanahkan oleh parti untuk mewakili PAS dalam pilihan ke-13. Kita jamin insya-Allah calon-calon yang kita pilih ini ialah calon yang wibawa, amanah. Mereka ni telah dilulus oleh Majlis Syura Ulama. Dalam PAS ni tuan-tuan, semua calon syura mesti lulus. Kalau syura tak lulus, dihilang kelayakan sebagai calon PAS. Dan kita insya-Allah semua calon-calon yang telah kita pilih ini akan membawa panji PAS, bendera PAS. Dan yang saya umum ni ialah yang telah selesai di peringkat Pakatan Rakyat, yang diserahkan pada PAS. Dan dalam suatu majlis yang diadakan oleh Presiden baru-baru ini, Presiden telah memberi mandat kepada Pesuruhjaya untuk mengisytiharkan calon-calon yang telah diputus oleh syura, yang telah diputus oleh pimpinan PAS Pusat, untuk diisytiharkan peringkat demi peringkat oleh pimpinan. InsyaAllah malam ni saya akan isytiharkan beberapa nama yang saya minta tuan-tuan sekalian, marilah kita dokongi bersama calon-calon kita ini. Mari kita buat kerja bersama. Yang penting tumbangkan dulu UMNO. Yang penting tumbangkan kerajaan Barisan Nasional. Kita bergerak ke arah perubahan insya-Allah. Mereka ini sebagai khadam. Sabda Nabi, Sayyidul Qawmi khadimuhum. Pemimpin kaum, khadam bagi kaum dia. Mereka ni adalah pemegang amanah. Dia akan bekerja. InsyaAllah mudah-mudahan mereka diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala membantu kemenangan kita di tempat-tempat yang diamanahkan oleh parti. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada 4 April 2013, sempena dengan ekspedisi Terela Negara Berkebajikan, saya telah mengumumkan beberapa nama sebagai calon yang telah akan mewakili parti dalam PL13. Pada 4 April itu saya telah mengumumkan N15 Dun Tanjung Lumpur akan diwakili oleh Al-Fadhil Ustaz Rosli Abdul Jabbar. InsyaAllah Al-Fadhil Ustaz Rosli. Dan saya juga telah mengumumkan calon di N18 Dun Pancing. InsyaAllah parti beri amanah kepada Al-Fadhil Ustaz Yusuf Umbong parti dalam PL13 insyaAllah. Kedua-dua ni YDP kawasan. Ustaz Yusuf Umbong letak jawatan sebagai guru sepenuh masa dalam parti. Isteri tak bekerja. Waktu dia letak jawatan, rumah tak ada. Sekarang menumpang di atas tanah. Sahabat yang beri pada beliau, anak dia tak ramai, saya ingat dalam 11-12 begitulah. Itu pun sambil-sambil balik-balik ceramah. InsyaAllah malam ni saya nak umum beberapa nama lagi. InsyaAllah pada malam ini, pada 7 April 2013, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu dan memberi kemenangan kepada calon yang akan mewakili rakyat. Pada malam ini saya umumkan untuk N12 Dun Basrah. InsyaAllah kita akan turunkan calon yang bahagia, saudara Amdan Surah dan Rabu, seorang yang berjuang untuk isu-isu Lainas. Dan tuan-tuan tahu beliau, tuan-tuan dah kenal beliau di atas ketabahan, kesungguhan, komitmen kita. Parti beri amanah pada beliau untuk merajui Dun Basrah. Dan kita merakamkan penghargaan terima kasih kepada bekas yang berhormat Dun Basrah Tuan Syed Muhammad, yang mohon supaya dia tidak dicalonkan pada kali ini di atas faktor-faktor kesihatan dan sebagainya. Dan beliau menyokong penuh calon yang telah diputus oleh parti. Takbir. Malam ini juga saya nak maklum calon bagi N16 Indrapura. InsyaAllah parti dengan nama Allah mengamanahkan untuk membawa panji parti pada pilihan raya kali ini mewakili Pakatan Rakyat
di N16 Indapura ialah Dr. Ramdas Said Muhammad Anis bin Said Husin. InsyaAllah ini orang muda. Ustaz Sombong pun dulu muda, sekarang tak apa-apa. Dan malam ni juga saya nak umumkan calon N17 Sungai Lembing. InsyaAllah parti mengamanahkan dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang kepada yang berbahagia Cikgu Sulaiman Madrus. InsyaAllah. Dan N20 Pulau Manis di antara DUN yang paling kuat cabaran dengan ribuan anggota tentera. Dan kawasan ini kali ini kita juga amanahkan kepada Fadil Ustaz Osman bin Abu Bakar. Dan saya juga umumkan bahawa pada malam ini bagi mewakili parti di N21 Pramujaya kawasan Permenteri, kita letakkan tokoh yang akan merajui parti, mewakili parti di peringkat DUN N21 Pramujaya. Parti mengamanahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Qasim bin Manaf membawa pagi-pagi kebesaran parti insya-Allah bagi melawat Barisan Nasional di N21 Pramujaya. Manakala DUN-DUN lain saya akan umumkan daripada masa ke masa, insya-Allah. Doalah tuan-tuan sekalian, bantulah mereka ni hanyalah pemegang amanah. Mereka tidak pernah minta jawatan untuk dipertanding. Dalam PAS saya pegang jawatan Persujaya, tak pernah seorang pun mari minta nak bertanding. Yang ada merayu-rayu untuk tidak dicalon, tapi parti memutuskan beliau. Mereka ni bantulah mereka, tolong mereka, menangkan mereka. InsyaAllah kita akan nobatkan kemenangan rakyat di negeri Pahang, insyaAllah. Allahuakbar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isytihar bersama dengan calon-calon yang telah diisytiharkan. YB Yong Nganga sekali bersama dengan Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, kita persilakan. Kemudian Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man sama dengan YB Yong Nganga akan berbaris di depan ni untuk mengangkat tangan dan bergambar. Dan kita minta berbaris macam tadi. Wartawan akan ambil gambar Datuk Tuan dengan YB Yong berada di tengah.